Assalamualaikum, salam sejahtera. Di hadapan saya ni ada sebuah unit yang terpaling baru tahun 2025, Toyota Alphard Hybrid Z. Datang dengan body kit Modelista. Tapi ini bukan biasa-biasa punya. Ini Bright Noble Style. Datang complete set lah. Yang ni dia lebih kepada Aero Style sikit depan dia. Memang agak unik sikit, okay. Rim standard, 360 camera pun standard. Alright, datang full set. Ini bahagian kanan, body putih ni memang lawa lah kan. Tak dinafikan warna putih ni memang nampak benda tu terang atas jalan. Okey, untuk buka bonet belakang dekat bahagian sini saja tekan. Bahagian belakang pun sangat luas. Okey, ini adalah keadaan seat bila kita dah lipat. Okey, nak turunkan dia, buka dia klip sini, henyakkan dia ke bawah, tarik ke atas. Okey, memang luas. Ini kalau nak buat job towing pun boleh bang. Okey. Ini unit tahun 2025. Datang sekali dengan JBL. Okay, JBL dekat bonet belakang pun dia datang sekali dengan dia punya woofer. Okay, bahagian kiri body memang sangat-sangat kemas lah. Alright, tidak ada apa nak dikomplain. Grade pun tinggi, 45B. B tu ada biasanya sedikit cala-cala yang agak halus lah, tak nampak sangat. Bahagian dalam cuma yang ni tidak ada side step lah. Yang ni boleh pasang, tak ada masalah. Itu kecil punya hal. Okay, datang dengan ini pilot seat sekali dengan ventilated seat. Alright, sejuk ada, panas ada. JBL. Ini untuk JBL. Sebelum ni dia datang dekat Alphard Executive Lounge saja. Tapi bila mana datang dekat Alphard tahun 2025, JBL tetap juga optional. Tapi macam mana JBL bukan standard untuk tahun 25, tapi dia optional. Bermakna kalau tuan-tuan memang mencari tahun 25, tidak semestinya ada JBL. Okey, tak semua ada. Aduh, apa yang aku merapu ni, lantak lah. Okey, datang dengan panoramic roof sekali. Ini bukan sunroof lah. Alright, datang dengan monitor. Yang ini pun optional juga, auto punya monitor. Alright, bahagian tengah kompartmen dia banyak tempat simpan barang ni. Sini pun ada power socket, power supply. Okay, bahagian hadapan dia punya door trim condition. Saya tak pernah lagi lah, saya punya dealer ni tak pernah lagi lah jual condition yang teruk-teruk. Okay, condition kita memang insyaAllah, walaupun kita jual recon, tapi hampir-hampir nak kepada baru lah kereta tu. Bahagian dalam datang juga dengan plastik asal kilang. Datang dengan head up display, digital inner mirror. Okey, datang juga dengan dashcam.